Di bulan puasa ni, aku selalu cakap dengan diri aku untuk jadi yang lebih baik, tak nak buat dosa, nak jaga mata, nak jaga lidah. Tapi masih ada je benda yang halang aku untuk buat benda yang baik. Lah, kenapa cerita pasal perempuan ni tak habis daripada minggu lepas lagi? Ya weh, memang buruk perangai badan lah dengan muka dia tu. Orang depan ni cakap pasal aku ke? Tak guna betul. Kadang-kadang aku hampir terlupa puasa ni bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tapi tahan marah, tahan mulut daripada cakap benda tak elok, tahan mata, dan paling susah sekali bagi aku, tahan hati daripada sangka buruk dekat orang lain. Tapi syaitan dah tak ada kan? Kenapa masih susah nak tinggalkan benda-benda macam ni? Sebab nafsu. Aku dah lama latih kau sebelum masuk bulan suci ni. Bulan puasa ni lah ujian sebenar kau. Bulan puasa pun dah kalah, apatah lagi bulan lain. Tapi aku dah banyak buat dosa. Bulan ni je aku boleh kabul balik. Jadi aku pilih untuk lawan. Kalau aku boleh tahan lapar, aku kena juga tahan buat dosa. Sebab puasa ni bukan sekadar perut. Ada banyak benda yang kita kena